Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala nabiyyin tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi. Salatan wa salaman ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini kita nak sambung muka surat berapa? 41 dekat syarat-syarat sah berjemaah. Baik. Pasal yang ke-46 muka surat 41 iaitu syarat-syarat sah berjemaah dan mengikut imam. Baik. Untuk mengikut imam dia ada syarat dia. Kalau tak cukup syarat ni kita tidak sah untuk mengikut imam. Semayang kita tak sah. Semayang imam tak ada masalah. Semayang kita. Semayang kita yang akan bersalah sebagai makmum. Jadi di sini dia ada senarai berapa? Saya pun tak tahu, kalau dalam sapinah tu dia letak nombor tu. Baik, yang pertama hendaklah aturan solat makmum muafakat dengan imam, yakni semacam atau selari dengan aturan solat imam. Ataupun disebut dengan nuzum yang sama. Nuzum yang sama. Nuzum ni maknanya jenis sistem semayang tu sama. Ni semayang zuhur, imam duduk sembahyang jenazah kan, sampai esok cari rokok tak jumpa. Itu sistem yang tak sama. Bila tak sama, kita tak boleh berjemaah. Demikian juga khusuf, sembahyang gerhana khusuf. Demikian juga sembahyang, kalau dia sembahyang tamam, kita sembahyang qasar. Kita qasar sembahyang, di belakang kita makmum ni qasar sembahyang. Imam pula sembahyang 4 rakaat cukup tamam, kita tak boleh jemaah dengan dia walaupun sekalipun juzuk daripada solat. Apa makna juzuk? Kita barangkali masuk ketika rakaat yang ketiga. Masuk rakaat ketiga, kita akan dapat 2 rakaat dengan dia. Betul tak? Dia bagi salam, kita pun bagi salam, tak sah juga sembahyang. Baik. Aturan kedua-dua solat seperti mengerjakan solat fardu di belakang orang yang solat jenazah atau sebaliknya. Jadi tu imam tu tak terjejah apa-apa. Kita sebagai makmum ni yang akan ada masalah. Jadi itu syarat yang pertama. Syarat yang pertama. Tapi kalau imam sembahyang tarawih, kita sembahyang isyak, itu tak ada masalah. Walaupun sunat di belakang ada orang sembahyang fardu, saya akui benda ni ada khilaf. Tapi pendapat dalam mazhab kita mengizinkan. Demikian juga orang tu dia qadha solat, kita sembahyang hadir, maknanya sembahyang adaan. Dia tengah qadha sembahyang pun boleh. Ini antara sembahyang yang dia senarai di sini yang kita tak boleh ikut dia. Satu orang boleh. Tetapi tidak mengapa jika berlainan niat berlain itu tak apa. Cuma sistem sembahyang tu kena sama. Maka sah solat jika berbeza niat antara imam dengan makmum. Umpamanya orang yang mengerjakan solat fardu mengikut orang yang solat sunat, ataupun orang yang solat sunat mengikut orang yang bersolat fardu, atau orang yang bersolat adaan. Ini saya maksud jenis tunai, yakni mengikut orang yang bersolat qadha, atau orang yang mengerjakan solat panjang mengikut orang yang mengerjakan solat pendek, seperti orang yang solat zuhur mengikut orang yang mengerjakan solat maghrib, atau sebaliknya. Itu dia bagi contoh banyak tu.
Harap boleh faham lah. Buku ni saya nak hurai panjang pun tak perlu sangat lah, pasal banyak lah dia hurai kan. Yang kedua, wajib makmum mengikut imamnya pada semua perkara wajib dan perkara sunat. Makmum maka hendaklah makmum kemudiankan takbiratul ihramnya daripada takbiratul ihram imam, yakni tunggu sehingga imam selesai mengangkat takbiratul ihramnya, barulah makmum mengangkat takbiratul ihramnya. Baik, sini saya nak buat penjelasan. Sebabnya dia ada pendetailan dia, penjelasan yang lebih terperinci. Wajib makmum mengikut imam pada semua perkara wajib. Ya, betul. Untuk perkara wajib kena ikut. Melainkan dia muwafiq tapi tak dan perhabis Fatihah. Ni kita bincang panjang dah dulu ni. Dia muwafiq. Bila muwafiq, dia ni kena perhabis Fatihah. Tiba-tiba Fatihahnya tak habis lagi, maka dia kena perhabis dulu. Imam rokok wajib tak? Wajib, tapi dia tak boleh ikut imam lagi. Dia ada pengecualian macam tu. Okey, tapi secara asasnya perkara wajib memang kita kena ikut. Dan sunat pun dia ada jenis dia. Tak semua sunat wajib kita ikut. Patut ikut tu cerita lain. Bila kita bincang wajib ke tak. Ada sunat yang tuan-tuan boleh tak mau ikut. Ada sunat yang wajib ikut, kalau tak ikut batal sembahyang. Kan? Yang pertama, ada sunat, ni sunat bukan wajib. Sunat wajib kita bincang lah tadi, ni hak sunat. Jangan pening. Dia ada sunat yang kalau imam buat, kita wajib turun. Satu. Imam buat, kita wajib ikut. Satu. Dia ada yang kedua pula, sunat yang kalau imam buat, kita boleh tinggal. Dua. Yang ketiga, dia ada sunat yang imam buat. Saya peninah, saya Allah pening. Yang pertama imam buat, kita kena buat. Yang kedua imam buat, kita boleh tinggal. Yang ketiga, imam tinggal, kita boleh buat. Dia ada yang keempat, imam tinggal, kita tak boleh buat. Siapa rajin tulis? Dapatlah. Baik, yang pertama dulu. Bila imam buat, kita wajib buat. Sunat, dia sunat je. Tapi bila imam buat, kita wajib ikut. Antaranya apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi, imam buat, kita wajib buat. Tak buat, batal sembahyang. Kasar kalau sujud sahwi ni, kan? Pasal apa? Sebab dia sebut sebagai sunnah yang kalau kita bercanggah dengan imam sujud, kita ada buat keras tak mau ikut. Tu dia panggil bercanggah. Maka dia termasuk dalam mukhalafah yang fahishah. Mukhalafah tu maknanya huduh. Sujud ni kalau imam buat, kita tak ikut, sembahyang tu dapat huduh. Jadi bila imam buat, kita wajib turut. Sekalipun kita tak dapat mengesan di manakah kesalahan imam. Tak tahu. Kalaulah kita tak buat benda sunat, imam tanggung. Tapi bila imam sujud, kita pun tak tahu apa dia lah yang tu imam ni tinggal. Dia tak kali sembahyang sujud sahwi orang tua ni. Kan? Sampai orang panggil untuk imam sujud sahwi. Nak bagi dia jadi imam pun tak. Jadi macam gaya. Barangkali dia tak baca tahiyat awal, dia duduk saja. Kan? Jadi dia pun sujud, kita tak boleh enggan menuruti dia. Dengan kita kata kat dia, ini adalah kesalahan imam, bukan kesalahan saya. Kenapa bila imam sujud kami terjebak sekali? Tak boleh benda ni tak boleh jadi. Bila imam sujud, kita pun sujud. Ini di antara perbuatan yang imam buat, kita mesti buat. Satu. Yang kedua, imam buat, kita boleh tinggal. Imam buat, kita boleh tinggal. Ini saya nak perinci ni masalah sunat ni. Kena ikut imam dalam perkara sunat. Yang sunat bukan semua. Sunat yang macam mana? Sunat yang kalau buruk, kalau tak ikut imam. Dia ada hak tak buruk, hak ni tak buruk. Apa dia? Kalau imam buat, kita boleh tinggal. Apa dia tuan-tuan?
Perkara sunat yang kalau imam buat kita boleh tinggal, antaranya betul tu kunut. Kunut boleh. Yang kedua, dia kalau tak mau buat kunut, buat je lah. Nak diri juga, kira berdiri kunut lah kan. Dia boleh tunggu sujud. Satu lagi tahiyat awal. Tahiyat awal boleh tunggu berdiri, biar imam tahiyat seorang-seorang. Kan, semua pakai bangun misalnya tunggu berdiri. Buat sekali tengok, nak bagi ingat, contoh. Bukan nak suruh buat. Benda boleh dari habaq boleh, bukan mesti. Benda boleh bukan wajib. Cerita boleh ni apa? Harus. Jadi kalaulah imam buat, kita berdiri terus boleh. Dua. Yang ketiga tadi saya kata apa? Imam tinggal, kita boleh buat. Imam tinggal, kita boleh buat. Ada perbuatan yang kalau imam tinggal kita boleh buat. Sujud sahwi. Imam tinggal, imam buat, kita wajib buat. Tapi kalau imam tinggal, kita boleh buat. Memang sembahyang tadi ada cacat celah. Tu imam tidak tahiyat awal, dia bangun terus. Kemudian imam bagi salam selepas tahiyat, kita boleh sujud Allahu Akbar. Kan? Kita boleh buat 2 kali sujud dan kemudian bagi salam, walaupun imam tak buat. Yang terakhir, imam tinggal, kita wajib tinggal, jangan buat. Apa dia? Tahiyat awal juga. Tahiyat awal ni bila imam buat, kita boleh tinggal. Tapi kalau imam tinggal, kita wajib tinggal, tak boleh duduk. Jadi perincian kepada perkara sunat yang disebut di sini, wajib makmum mengikut imamnya pada semua perkara wajib, dan perkara sunat bukan semua sunat. Bahkan hendaklah makmum kemudiankan takbiratul ihramnya, kena bagi imam sudah takbir dulu baru takbir. Kerana takbiratul ihram yang serentak dengan imam tak sah. Takbir intiqalat, pergerakan dalam sembahyang tak apa. Kalau sama dengan imam, boleh bincang lagi, makruh, luput fadilat jemaah. Kalau dulu daripada imam, tengok juga 2 kali turut-turut batal tanpa uzur. Boleh no? Kemudian daripada imam, bagus, tapi jangan lambat sangat. Sampai imam masuk rukun baru lah, kita baru turun, tak boleh. Yang ketiga, hendaklah makmum mengetahui perpindahan imamnya. Perpindahan di sini perpindahan rukun, no? Saya kira perpindahan imam, pindah ke mana tu imam kena pergi posting tawala-tawala dah. Dari satu rukun ke satu rukun yang lain, sama ada dengan melihat imamnya atau makmumnya di hadapan atau tepinya atau mendengar suaranya. Kita nak tahu imam ni dia buat benda lain, bukan benda lain, dia pindah rukun. Banyak cara. Yang pertama memang kita tengok imam sendiri, kan? Tapi kita tak nampak imam pendek ya. 4 kaki, YG, makmum semua tinggi-tinggi. Kita tengok makmum, okey juga. Jadi apa sahaja wasilah untuk mengetahui perpindahan imam, boleh. Yang pertama tengok imam tak nampak, tengok makmum. Tak nampak makmum, dengar suara, boleh juga, kan? Dia dengar suara, mayang tengok blackout, tak nampak lah. Imam tak nampak, makmum pun tak nampak, tapi tu imam suara dah Allahu Akbar, okey, boleh. Kalau semua tu tak dapat, lagu mana? Semua tu tak dapat, mana kita nak tahu? Tak boleh sembahyang jemaah, tak tahu yang dia nak buat. Tak boleh sembahyang jemaah. Dah kita tak tahu perpindahan imam, melainkan dia kalau tu imam ni, melainkan dia pekak lagu mana, dia boleh tengok. Kalau pekak dengan buta, mana dia pun tak tahu orang nak jemaah ke tak, kan? Baik. Yang seterusnya, jangan mendahului imam pada tempat solatnya, iaitu mendahului tumit kaki imamnya jika solat berdiri, atau mendahului 2 papan punggung pada solat ketika duduk. Ni panjang saja ni. Baik. Kalaulah semayang sama-sama berdiri semua pakat berdiri, maka jangan tumit kita lebih dari tumit imam. Tumit kita jangan lebih dari tumit imam. Depan tak apa, kaki depan tu kalau lebih tak apa. Sebab kadang-kadang kaki depan ni, hujung jari kaki ni bergantung dengan seseorang itu.
tu imam Allah kaki comel saya 4, kawan tu budak saya 10, kadang-kadang mungkin hujung kaki lebih pasal dia semayang sebelah kan. Cuma yang penting tumit jangan lebih. Baik, tu kalau semayang berdiri. Kalaulah dan atau mendahului 2 papan punggung pada solat ketika duduk, kalau tu imam duduk, tumit kita pula berdiri, tumit kita jangan lebih dari papan punggung tu imam. Nak kira tumit tak boleh lah pasal dia lipat kaki. Jadi tumit kita jangan lebih daripada papan punggung tu imam. Boleh faham tak? Kalau pada solat atau mendahului rusuk pada solat mengiring. Kalau mengiring kita kira rusuk. Rusuk tu. Kemudian rusuk. Rusuk kita jangan lebih dari rusuk imam. Dah semua dah mengiring. Mengiring duduk kot tu kan. Duduk melintang kot ni. Melintang kot ni rusuk. Padam macam ni lah menghadap kiblat kan. Menghadap kiblat kot ni. Jadi kita nak duduk sebelah dia. Duduk tang ni jangan rusuk kita tu. Dah kita sebaris lagu tu. Jangan rusuk kita melebihi rusuk imam. Ni kalau geng-geng semayang mengiring belakang lah. Tak selalu kira lebih dah jadi lagu tu semua Ustaz. Tak boleh pakai lumpuh habis lah kan. Kalau jadi dihabak siap lah. Jika makmum berada bersamaan dengan imam pada ketika berdiri atau duduk, hukumnya makruh. Kalau sama, tumit kita sama dengan tumit imam, ambil pembaris pula hukum punya nak bagi sama, tak lebih langsung, makruh. Sah bersama dengan makruh. Malah luput fadilat jemaah. Luput di sini dengan makna apa? Hilang pahala jemaah untuk bahagian itu, bukan hilang terus pahala jemaah. Sekali lagi hilang terus pahala jemaah macam sembahyang seorang, takkan sembahyang seorang sama macam sembahyang jemaah. Dia takkan jadilah macam tu. Hilang luput fadilat jemaah pada bahagian itu. Dapat tak? Seterusnya muka surat 43. Hendaklah makmum berniat mengikut imam. Kena ada niat nak ikut imam. Jika tidak berniat, maka jadilah solatnya itu seorang diri. Dia nak ikut pergerakan imam, rukuk, sujud semua tu dia kena ada niat. Kalau ikut tanpa niat, maka tak sah ikutan. Seterusnya tidak melakukan perkara yang bertentangan dengan imam pada perkara-perkara sunat yang dikira cacat. Ni yang saya abang tadi. Saya abang tadi tu. Kalau sunat tu jenis cacat, maka tak boleh. Contoh apa dia? Sujud tilawah. Sujud tilawah, sujud sawi yang ni imam buat, kita kena ikut. Begitu juga tahiyat awal dan khunut. Tidak melakukan perkara yang bertentangan dengan imam pada perkara-perkara sunat yang dikira cacat. Jika meninggalkan seperti sujud tilawah, sujud sahwi, tahiyat awal, qunut. Tidak melakukan perkara yang bertentangan dengan imam pada perkara yang sunat yang dikira cacat. Jika meninggalkan seperti sujud tilawah, sujud sahwi, sujud surah, okey, sujud sahwi okey, tahiyat awal tak betul. Qunut tak betul. Pangkah dua ujung. Tahiyat awal boleh dengar. Hendaklah solat imam itu sah menurut keyakinan makmum. Yakni makmum meyakini solat yang dikerja oleh imam itu. Hendaklah solat itu sah menurut keyakinan makmum. Yakni makmum meyakini solat yang dikerjakan oleh imam itu. Yang lebih tepat bukan sah. Saya tengok lain tu. Pukul dia maksudnya yang lain. Okey. Dia bukan masalah solat tu sah ke tak. Dia meyakini solat sah, okey, yang tu betul tak ada masalah. Cuma yang pentingnya ialah makmum meyakini solat yang dikerjakan oleh imam itu tu, maksudnya di sini dia nak apa? Kena yakin bahawa sembahyang imam itu tak perlu diulang. Itu lebih tepat. Meyakini bahawa sembahyang tahu bahawa sembahyang imam itu tak perlu diulang kerana ada sembahyang yang kena ulang. Ada sembahyang yang kena ulang. Lagu mana sembahyang kena ulang? Dia sembahyang hari itu untuk imam tu tayamum. Tapi tayamum di tempat yang selalu ada air. Kebetulan hari itu imam tu sampai tak ada air.
Selalu ada ayat, tapi hari tu tak ada ayat. Jadi dalam kitab fiqh mazhab kita Syafi'i, kalaulah selalu ada ayat, tiba-tiba hari tu tak ada ayat, solat itu nanti wajib diulang. Tapi waktu tu dia kena sembahyang juga, cuma nanti wajib diulang. Sembahyang tu sebagian ulama kata sah, cuma sah wajib ulang. Bila bilang wajib ulang, kita tak boleh jemaah dengan, tak boleh jemaah dengan dia. Boleh faham tak? Baik. Ataupun sembahyang itu hormat waktu. Sembahyang dia menghormati waktu kerana ada kecacatan pada rukun solat dia terpaksa buat juga. Mungkin ayat sembahyang tak boleh ambil, ataupun dia kena duduk dalam kapal terbang, kita berjemaah dengan dia. Belakang seat kita belakang tu ada ruang kosong, boleh berdiri sembahyang. Kemudian dia duduk atas bangku, tak boleh ikut pasal dia nanti wajib diulang. Kalau dia memang jenis cacat dah, memang tak boleh berdiri dah, tak apa. Tapi tengok pula kiblat tak boleh, tak ikut kiblat semua. Jadi sembahyang tu ternyata menghormati waktu. Kalau sembahyang hormat waktu, sembahyang itu mesti diulang. Sembahyang yang diulang, kita tak boleh berjemaah dengan dia. Boleh tak? Kemudian tidak mengikut di belakang orang yang menjadi makmum. Dia tu makmum sebenarnya. Misalnya lepas daripada kita sembahyang maghrib tadi, dia selerak, baris ni 3 orang sembahyang, baris tu 4 orang sembahyang, belah tu ada 2 orang, selerak lah. Ada yang baru nak sembahyang maghrib, ada yang sembahyang sunat ba'diyah, kan? Ada yang qada subuh, tak muhabak orang kan? Dia nak buat qunut, buat qunut kan tu dia. Jadi mailah seorang jemaah dengan seorang, dia tak habaq Allahu akbar. Rupa-rupanya yang dia jemaah tu, kawan tu ikut kawan depan ni. Faham tak? Dia sendiri tu pun makmum, kita pergi ikut dia. Elok bagi salam, dia kata, abang ikut saya apa? Ikut saya kata dia. Ikut. Kan? Tak tempuh pun. Saja nak buat surprise pula dah. Baik, tiba-tiba dia kata, saya dia ikut orang depan tu. Saya dia ikut kawan ni. Cuma orang tak perasan masa abang selerak sembahyang kan. Saya dia ikut kawan ni. Tu apa nak buat? Sembahyang lain. Pasal apa? Yang mengikuti tidak boleh diikuti. Dia pun ikut orang, dia bukan imam, dia pun makmum. Jadi kita kena sembahyang lain. Kena sembahyang lain. Baik. Selesai. Kemudian jangan imam itu kurang daripada makmum dengan sebab perempuan atau khunsa. Yakni imam hendaklah seorang lelaki, manakala perempuan hanya boleh menjadi imam kepada jemaah perempuan sahaja. Imam tu kurang martabat. Martabat ni untuk imamah memang perempuan kurang dari lelaki-lelaki. Bukan semua bab perempuan kurang dari lelaki-lelaki, adalah bab lain perempuan lebih. Tapi untuk imamah perempuan lebih, kita lebih. Jadi jangan rasa Islam ini mendiskriminasi apalah. Ada bab lebih kat perempuan. Ada bab lebih dekat lelaki. Untuk imamah lebih lelaki. Okey. Jadi kalaulah makmum itu lelaki berimamkan dengan perempuan, dia suruh bini dia jadi imam. Dia kata, lama dah saya jadi imam, saya pula lah jadi imam. Naiklah bini dia pun betul-betul. Allahu akbar. Jadi tak boleh. Ijma' ni. Jangan duk langgar ni. Ni ijma' ni. Ijma' ni untuk dilalah dia, untuk makna dia lebih jelas daripada Quran. Bukan saya nak kata Quran tu tak penting, Quran tu tak kuat, bukan. Tapi kadang-kadang ayat Quran mai kita bukan faham semua. Maka adanya ijma' menjelaskan Al-Quran dan juga hadis dengan lebih detail. Sebab tu kata ulama kadang-kadang jangan salah sangka pula. Ijma' ni pada sebahagian keadaan dia lebih kuat daripada Quran. Sebab apa? Sebab jelas dia telah menjelaskan apa yang tidak difahami oleh manusia, insan, dalam memahami Al-Quranul Karim. Sebab tu jangan dia buat main. Orang pernah argue ni, orang kata mana dalil kata
perempuan tak boleh jadi imam sembahyang. Tuan nak jawab apa? Dalam Quran tak ada. Jelas secara umum sahaja maksud lelaki memimpin wanita, itu sahaja. Kalau dalam hadis pula, mereka pun sebut, mereka pun cari pokok ni, cari-cari hadis tu bukannya hadis yang sahih kedudukan dia tu. Kalau dhaif pula tidak boleh dijadikan hujjah. Oh, pandai pokok liberal ni. Tapi mereka lupa bahawa di sana ada ijma'. Mujtahid umat sejak daripada zaman Nabi, zaman tabi'in, tabi'in, tak ada apa benda ni. Tahu dah kata benda ni tak boleh dan tidak sah. Jadi perkara ini kita kena sahkan menurut ijma', sebut dengan ijma'. Kalau dia langgar ijma', faham sungguhlah dia ni memang tak faham sungguh bahawa ijma' ini adalah satu di antara rukun dalam syariat kita. Jangan lawan ikut suka ijma' ni. Dan yang terakhir, hendaklah imam dan makmum itu berhimpun dan berada di satu tempat. Tempat lain-lain tak boleh. Tempat lain ni satu masjid tak apalah, satu masjid satu tempat. Nanti kita bincang pula masjid tu dia berkembang, tapi masjid lain ni masjid lain. Tu bincang nanti kita ada di depan. Untuk satu tempat ni jangan tempat yang jauh yang menyebabkan tak boleh, tidak ada perhubungan. Ataupun kadang-kadang dia ikut sembahyang Jumaat tengok televisyen Masjid Negara, baca Allah. Orang kata ni jelas lagi. Nampak tu imam, nampak tu khatib, suara pun jelas dia. Masjid Sungai Petani tu kata tepi kadang-kadang penuh, bayang-bayang di luar. Bayang dalam rumah elok-elok lah. Tu imam nampak elok. Allahu Akbar semua dia ikut. Boleh ke? Tak boleh. Jadi berada di suatu tempat. Baik. Kita tengok pula niat imam dan makmum. Berniat imam atau makmum dalam solat Jumaat. Jemaah tu Jumaat ni. Okey, Jumaat. Jumaat. Berniat imam atau makmum dalam solat Jumaat adalah wajib kerana solat Jumaat disyaratkan mengerjakan secara berjemaah. Saya tadi jadi imam tuan-tuan, saya nak niat imam pun boleh, tak mau pun tak mau. Tapi kalau sembahyang Jumaat, kalau saya tak niat imam, habis semua selera. Tak sah weh. Pasal apa? Pasal tadi ni sembahyang maghrib dia tak wajib jemaah. Hukum dia sunnah muakkadah. Tapi untuk menggugurkan dosa secara keseluruhan orang yang berada di sini kena ada wujud solat jemaah juga. Itu hukum fardu kifayah, tu cerita lain. Tapi hukum secara persendirian kita ini mengerjakan solat jemaah, solat maghrib, solat isyak, solat subuh, sunat. Bila sunat jemaah, maka imam tak wajib niat imam. Dia sebab tak wajib jadi jemaah, maka imam boleh tak mau niat ataupun nak niat. Jadi tuan-tuan kadang-kadang pergi semayang, tengok ada orang tu duduk semayang seorang-seorang, tuan-tuan pergi takbir di belakang dia pun dia tak perasan pun tak apa. Dia tak perlu niat imam. Kita yang kena niat makmum untuk ikut imam. Jadi kalaulah imam tak niat imam pada solat biasa, solat fardu yang biasa ini, secara asasnya kerana ada nanti solat yang macam tu kena, itu bukan wajib, itu solat sunat. Baik, dipanggil muadah semayang. Kalau semayang fardu biasa, imam tak niat imam, tidak mengapa. Kerana apa? Jawapannya kerana semayang itu tidak wajib jemaah. Tapi kalau solat jemaat, bolehkah tak buat jemaah? Buat semayang seorang-seorang di rumah boleh ke? Jumlah bilangan tu memang ada khilaf. Ada kata 40, ada yang kata sekian-sekian, ada kata 7 pun ada, macam-macam lah. Ya, mazhab lain dah sama, bukan mazhab Syafi'i saja. Tapi tak ada yang kata boleh sembahyang seorang. Tang bilangan khilaf, tapi tak ada yang kata boleh sembahyang seorang diri. Jadi status sembahyang Jumaat itu ialah solat yang berlaku, yang akan jadi, yang akan sah kalau berjemaah sahaja. Maka bila wajib jemaah, wajib niat imam. Tapi payah nak cari tu imam sembahyang Jumaat, lupa niat imam ni payah cari ya. Tak tahu dia ghalid apa, tak tahu lah. Baik, jika imam tidak berniat sebagai imam ketika takbiratul ihram, maka tidak sah solat Jumaatnya. Tak sah. Jangan duk tanya. Yang tadi duk tanya lah, tadi niat imam tak? Setiap kali sembahyang Jumaat niat imam tak?
Pasal dia rajin lah. Kalau dia tak habaq kata dia lupa tu, insya-Allah dia ingat lah. Ha? Makmum kalau imam tak niat imam. Oh, tak sah. Oh, tak tahu, tak payah tanya tu, tahu. Ada pula hak yang kita boleh rajin, hak ni tak payah rajin lah. Balik makan nasi tunggu untuk imam. Imam, mana ni nak tak? Oh, dah kali tu imam tu dia tahu dah 10 kali Jumaat dan dia tanya, kan? Dia keluar pintu tu. Dia keluar pintu tu lah, kan? Lari daripada makmum tu tanya, niat imam tak? Kacau. Kerana dia macam ni, kaedah dia, al-aslu, asal pada imam itu sah dulu. Kalau dia habaq tak niat, baru jadi tak sah. Lagi dia tak habaq, al-aslu dia apa? As-sihah. Nah. Apa-apa saja yang kita ragu, bukan confirm, bukan pasti. Yang mana kita tak pasti, kita syak sahaja pada imam. Imam ni baca betul ke? Imam ni imam tu dia confuse sahaja. Selagi mana confuse, al-aslu dia ialah as-sihah, sah dulu. Sah dulu. Lepas tu kalau lah dia habaq kata Allah lupa pula dah niat Jumaat. Turun-turun mimbar tadi duk teringat subuh tak qada lagi. Dia qada subuh dulu, kacau. Nah, jadi dia sembahyang dia tak niat imam, maka tidak sahlah keseluruhan masjid. Tu yang kadang-kadang tu kalau khutbah Jumaat ada rukun tak cukup ke apa kan, kita pun terjejah. Juga. Imam tak baca alhamdulillah pada khutbah kedua. Imam terlupa berkata ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah. Bukan semua tu cukup ittaqullah tak pada. Ataupun mana-mana lafaz yang mengajak kepada takwa pada Allah Taala, maka habis semua, terjejas. Ada masjid kadang-kadang kan, bagi jemaah masjid sekian-sekian, sekiranya bersolat Jumaat di masjid sekian-sekian, diminta mengulang sembahyang Zuhur kerana sekian-sekian. Pernah dapat tak macam itu? Saya pernah dapat. Tahu ni? Ada tak selawat. Saya hari tu tak kata ittaqullah. Dia pun hantar mesej pukul 4. Saya lebih buka pukul 4 WhatsApp. Kan? WhatsApp tu dibuka pukul 4. Lohong ada pukul 15 minit lagi. Dan siapa bila yang nasib dan. Kan? Berusia dah tu imam tu pun tak 80 lebih lah. Kan? Dia katanya dia buka muka surat tu melekat. Jadi terkalih 2 sekali. Jadi macam-macam lah. Cerita tu imam, cerita tu khatib dia macam-macam lah. Dia bukan cerita orang tua saja tu, orang muda pun banyak tu. Jadi kita pun tak apalah. Takkanlah dia buat salah hari tu sekali kita nak marah lah. Pecat tu imam. Hari tu baru sekali. Baik. Jadi ada orang yang dia pekak benda tu lah. Pekak lah, bukan pekak. Pekak lain orang tu hari Jumaat kan, dia pekak waktu tabung lalu dengan khutbah. Pekak ni dia perasan ada rukun yang tak cukup. Jadi sebab tu imam ni kalau boleh perhabis siap lah rukun tu, sekali ada masalah ni. Kan banyak pun. Alhamdulillah satu. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 2. Kemudian ayyuhal hadirun ittaqullah 3. 3 lah kan. Itu ayat Quran. Ayat Quran dia boleh pilih nak baca khutbah pertama atau kedua. Baca khutbah pertama lah. Dah tahu dah. Ni kalau tak baca teks. Kalau baca teks, insya-Allah kita tak berapa bimbang kalau pakai teks ni. Tak berapa style lah. Untuk imam ni baca pakai teks. Tapi kurang-kurang waktu kita tahu dah nak ambil berapa kalau pakai teks ni. Dan dia naik tak buka apa teks pun dia tak tepi gitu yang siap. Pegang kat semambu tu 45 minit tak boleh turun lagi. Siap lah. Khutbah Jumaat ni 15 minit ya. 20 minit tu lama lah. Dah orang hak main Jumaat. Mana ada orang kata amboi hari ni main Jumaat, kertas pun tak bawa, pen pun tak bawa, apa tu imam nak kata apa. Dah memang tak payah bawa. Kuliah kena ada kitab, kena tulis kan. Tapi kalau khutbah Jumaat bukan kata tu. Jadi bila dah lagu tu, mesej kita kena ringkas lah nak bagi orang ingat. Ya, 40 minit gedung-gedung. Saat perang Israel, saat perang Sudan, semua dia kira nak perang semua. Kan? Lepas khutbah kedua sambung lagi, macam-macam. Betul habaq pula dalam bonek kata saya bawa dengan sekian, siapa nak beli, semua dah atas, semua atas khutbah tu lah. Kan? Lah kali 40 minit.
geng-geng hak kerja bank Islam tu. Aku dah kenal kan. Minggu depan tak main dah masjid tu. Bank mana cuti hari Jumaat. Ya. Lain cuti ya. Cikgu tiga sekolah pun ingat. Ya, lepas nasi. Ya, dia main tadi pisang habis lah, orang balas habis. Jadi semua ada masalah belaka. Jadi sebab tu Nabi SAW kata siapa yang khutbahnya pendek, kemudian semayangnya agak panjang sedikit lah, bukan panjang tu sampai setengah jam, maka dia adalah seorang yang faqih. Dia khutbahnya dia tak payah panjang, ringkas-ringkas saja. Kemudian manakala solat Jumaat para makmum pula boleh terjejas. Ini saya abang tadi, jika jumlah ahli jemaah hanya 40 orang termasuk imam, boleh terjejas. Kalaulah imam tu ada masalah, boleh terjejas. Adapun solat selain dari solat Jumaat, maka imam tidak wajib berniat imam. Ini saya abang tadi. Untuk sah berjemaah, namun hukum makruh jika tidak berniat sebagai imam dan tidak mendapat fadilat jemaah. Jadi tu imam tadi, kalau dia tak niat imam, dia kehilangan pahala jemaah. Solatnya dikira solat seorang diri. Yang ni bukan hilang fadilat jemaah dah ni, yang tepatnya tak dapat pahala jemaah langsung, pasal dia sembahyang seorang diri. Bagaimanapun imam boleh mendapat fadilat jemaah jika dia berniat sebagai imam walaupun setelah takbiratul ihram, dan fadilat jemaah itu dikira dari dia mula niat, pasal dia lambat niat. Mula takbir tak niat lagi, dia tunggu lepas Fatihah baru dia niat, dapat lambat sikit lah pahala tu masuk. Sebab apa? Dia niat lambat. Manakala bagi makmum disyaratkan berniat mengikut imam atau menjadi makmum, jika tidak berniat mengikut imam atau menjadi makmum, sedangkan dia mengikut perbuatan imam seperti rukuk, sujud atau rukun yang lain, maka boleh membatalkan solat. Sebab dia tak niat mengikut imam, maka dia ikut imam, maka batal sembahyang. Ini jika dia lama menanti lagi mengikut imam. Dapat difahami bahawa adalah tidak wajib berniat jemaah dalam takbiratul ihram pada solat fardu 5 waktu, tetapi afdal diniatkan dalam takbiratul ihram. Makmum pun bukannya lepas waktu niat, waktu takbir tu kena niat terus, lewat sikit pun tak apa, iaitu ketika mula nak ikut imam. Takbiratul ihram kita tak ikut imam, boleh je kita buat awal, kita buat lewat pada imam, kita masuk lambat. Maka bila kita nak mula ikut imam, waktu itulah rukuk misalnya kita kena niat sebelum ikut. Jika tidak, niat berjemaah solatnya sah, tetapi tidaklah fadilah jemaah menjadi solat seorang diri. Baik, 8 suku lah. Kalau saya sambung baca 48 tu, dia berhenti tak kena stesen, nanti nak cari payah. Jadi saya buka soal jawab lah kalau tuan-tuan nak tanya. Kalau tak ada, kita azan dan sembahyang insya-Allah. Berhenti tak kena tempat ni, lagi payah nak baca, panjang lah ni. Ya. Ya. Tinggal waktu solat, maksudnya dia wudu batal. Apa? Wudu batal? Ya. Imam yang batal, makmum nak buat apa? Situasi berbeza lah tu, kan tengok waktu bila dia tinggal. Kalau dia tinggal waktu berdiri, boleh sahaja salah seorang ke depan, dia panggil istikhlaf, di depan sikit. Kalaulah waktu duduk, dia tinggal waktu duduk pun tak ada masalah. Siapa-siapa boleh ambil peranan. Tak apa ke imam duduk sebaris dengan makmum, boleh ya? Kan kita tadi, kalau sebaris dengan imam pun sebaris, semua makmum sebaris pun boleh. Bila bangun nanti baru buat pergerakan. Kalau sujud lagu mana? Tu imam tinggal dah abang. Kalau ada makmum yang tahu, senang. Makmum yang depan sekali tu. Dan tu makmum yang berbetulan dengan imam, dekat-dekat dengan imam tu, dia kena peka lah. Kalau lama sangat sampai 10 minit, 5 minit dia tak bangun lagi, faham ada masalah, jangan angkat kepala tengok dulu. Seorang ambil tugas, kalau sujud lepas tu nak berdiri, okey bangun, Allahu Akbar, berdiri, lepas tu langkah.
Tak salah kalau sejadah untuk imam duduk depan, tak salah pergi depan sangat, tak apa kan. Jadi naiklah jadi imam dia. Lagu tu cara kan, ya, dipanggil kita ambil peranan untuk imam tadi lah. Peranan untuk imam tadi kan, dia barangkali makan pulut banyak barang ni, sulam memi kuah pula, jadi imam pula kan. Waktu sujud lalu kan, tak ada apa-apa lah sujud ni. Kalau duduk boleh duduk gagah ni. Sujud memang macam pelosok apa, macam Maryam nak ketuk tak boleh lah, keluar. Jadi dia tak boleh tunggu pula. Kalau dia tunggu haram. Dan dia pula keluar kalau waktu berdiri, keluar dengan nyong lagu tu ya. Cara yang diajar dalam kitab, tutup hidung keluar. Jadi orang teringatlah mungkin darah dia, hidung dia darah. Dapatlah melindungi maruah kan. Ya. Tapi kalau guru rapat tak ada sembunyi ya. Jenis duduk tahu mana apa kentut ni. Dia kata tahu dah, dia kata hidung apa. Tapi hak ni paling kurang lah boleh melindungi. Sekali pun mungkin dia kentut tadi satu masjid dengar. Kentut pilah hidung lah. Hak tu tak apa payah sembunyi lah kan. Baik, ada lagi soalan? Ya. Apa nama dulu? Kena sujud pertama apa tu? Macam mana? Tak kira sujud mana pun. Tak payah mangkak, bangun dulu. Bangun dulu. Tak payah. Tak payah. Pasal dia duduk sebaris dengan makmum yang lain, boleh tak? Boleh. Dia duduk sebaris. Lepas tu bila dah kita berdiri, baru kita buat pergerakan ke depan sedikit. Boleh? Perbuatan ni boleh tak? Perbuatan Allah ni kadang-kadang imam ni kadang tahap tu kan? Ya. Semua boleh tahiyat lah. Kita bawa mereka ayat beliau. Boleh tak kita kata masuk dalam kemudian dulu? Berisyarat lain lah. Contohnya boleh berdengar, boleh lah sikit. Sikit-sikit boleh lah, dengan bercakap lah. Macam tu juga kan. Sikit-sikit tu boleh lah. Kalau tu imam tu pick up ke apa, tak pick up tak payah kan. Ataupun apa ni, bagi kita nak bagi sedap kewujudan kita. Siapa berdengar boleh lah. Tapi bukan kita niat nak bercakap, kena bagi isyarat sajalah. Bercakap tak boleh lah. Tunggu saat apa tak boleh. Oi, kaduh lah. Tak boleh lah, haram. Kena muslimat tak ada apa nak tanya lah. Muslimat dia kirim kat dia kat apa ni muslimin. Baik, cukup sekadar itu. InsyaAllah kita jumpa pada bulan depan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.